Sekmu, tadi masa aku tengah baca Quran, ada satu benda menarik yang aku jumpa. Masa tengah aku baca tadi surah Kahfi tadi, dekat ayat ni, dekat ayat wal yatalattaf ni, ada benda sebenarnya. Aku teringat lah ustazah aku pernah cerita, kalau awakmu buka ke Al-Quran yang lama tu, dekat ayat tu ia akan jadi warna merah. Sebab Al-Quran dulu tak ada warna-warna macam warna merah, kuning, biru, tak ada belaka. Ia hitam je lah, hitam plain. Jadi dekat ayat tu je ia ada warna merah. Dekat perkataan wal yatalattaf tu sahaja. Kalau tengok kat gambar atas ni, macam tu lah semua ada. Ni wal yatalattaf warna merah belaka ni. Jadi ustazah aku dulu cerita, ia sebenarnya ada kaitan dengan sejarah pembunuhan Sayyidina Uthman. Macam awakmu tahu, kita ni menggunakan Rasul Uthman ni sebagai Al-Quran kita. Selepas wafatnya Sayyidina Umar, umat Islam masa tu dia duk mikir siapa nak jadi khalifah ni. Jadi dia bincanglah antara sahabat-sahabat tu, dan akhirnya sampai final dia ada dua nama, iaitu adalah Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali. Jadi lepas dah final sekali lagi, tolak ni tolak tu, jadi akhirnya Sayyidina Uthman jadilah Khalifah Rashidin yang ketiga. Tapi masalahnya Sayyidina Uthman ni merupakan daripada Bani Umayyah, manakala Sayyidina Ali masa tu ia adalah Bani Hashim. So jadi ia macam tak ugur lah antara dua ni. Jadi ceritanya ia baloh lah antara dua pihak tu. Tapi bukannya Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali tu sendiri yang baloh, tapi yang menyokong dia tu, iaitu puak Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Dan dari situ muncullah pemberontak-pemberontak yang akhirnya menuju kepada pembunuhan Sayyidina Uthman. Jadi masa Sayyidina Uthman syahid, dia kena cucuk belakang dia. Nak dijadikan ceritanya, darah Sayyidina Uthman tu dia terpecik dekat ayat ni wal yatalattaf ni. Jadi sebab tu lah kalau tengok daripada Al-Quran dulu ia jadi warna merah, tapi ni tak ada dah. Jadi sebenarnya sayang juga sebab kalau dulu bila anak-anak murid tanya ke ustazah-ustazah dia, adalah sirah tu boleh berbicara tentang sirah. Tapi kalau sekarang ni dia just baca sebagai Al-Quran je lah, dia tak ada dah sirah cerita penceritaan tu. Tapi ini sekadar pengetahuan saya je lah. Kalau salah boleh tolong betulkan di komen. Okay, wallahualam. Assalamualaikum.